Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia GZ yang menonton podcast MG bersama saya Haslina AR Kamaluddin. Figura ataupun panel saya tahu dah ramai yang dah tahu sebab dah tengok poster kan. Tapi kalau dulu susah nak dapat sebab banyaklah kita punya soalan tu ditapis, kemudian ada yang kata kalau nak panggil kaki tangan kerajaan ni susah, lagi-lagi kalau lantang berbicara di media sosial tu silap hari bulan kena nanti. Jadi hari ini berkesempatanlah kami menjemput beliau untuk kita dengar sebenarnya. Bukan kita nak buka aib sesiapa, tetapi inilah sebenarnya satu yang kita katakan satu sisi yang orang tak tahu tapi kena ambil tahu, orang tak tahu tapi kena bagi tahu, orang tak tahu tapi semuanya kena cakna. Kerana frontliner ataupun mereka yang bekerja dalam bidang perubatan ini, doktor ke, nurse ke, siapalah admin ke apa sekalipun, mereka ni adalah macam saya katalah frontliner yang perlu dijaga. Bukan sahaja jaga poket mereka dari sudut tangga gaji, daripada segi emosi dan mental mereka. Mereka nak berdepan dengan pesakit-pesakit, lagi-lagi kalau doktor pakar ataupun jururawat, mereka nak berdepan, nak membantu orang kata pesakit-pesakit ini sihat. Tapi kalau ada tekanan-tekanan, ada isu-isu yang menghambat, macam mana dari sudut kesihatan di Malaysia ni kita boleh berubah? Jadi hari ini kita nak bersama dengan figura ramai yang sayang dengan beliau, Dr. Rafidah Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Malaysia GZ kerana menjemput saya pagi ini. Sama-sama kasih doktor. Dulu susahlah juga kan. Banyak sangat tapisan-tapisan. Soalan-soalan tu kalau 10, mungkin 2 je boleh tanya. Ya betul. Jadi sekarang hari ini punya podcast saya tak tahu pun soalan apa di situ. Tapi insyaAllah saya akan cuba jawab sebaik mungkin lah. Baik, seperti biasa doktor, sebelum kita pergi jauh, kita nak berkenalan. Saya nak tahu jugalah latar belakang doktor dari sudut orang kata zaman kecilnya, background sikit. Kalau boleh dikongsikan doktor. Okey, saya selalu berkongsi tentang kejayaan saya lah, ya, sebab itu yang orang nampak di media sosial. Jadi saya dilahirkan 1972 di KL. Kalau kira-kira tu dah dekat 53 tahun lebih lah, ya. Jadi saya sekolah di KL jugalah, sekolah Siptaling. Lepas tu saya pergi London setahun. Dan saya balik sekolah Bukit Bintang. Dah tak ada dah sekolah Bukit Bintang Girls School tu. Oh, tak ada dah? Tak ada dah jadi Shopping Mall Pavilion kan. Oh, dah pindah ke? So, Tunku Syah College dah tak ada dah. College Tunku Syah. TKC. Saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran. Beasiswa dari Petronas. Di Edinburgh, Scotland. Lepas tu saya balik kerja di Malaysia. Bertugas sejak tahun 1997. Setahun saya kerja di UK untuk jadi houseman di sana. So teruslah dari 1997 sampai 7 April 2026 tahun ini. Jadi saya telah berkhidmat di hospital di KKM selama 28 tahun lebih. Termasuk saya dah pergi seluruh negara sebenarnya. Sebab dari segi kepakaran saya jadi pakar bawah pinggang daripada tahun 2005. Saya start jadi pakar perubatan 2001, 2004 saya jadi pakar perunding di Selayang Hospital. Lepas tu saya bertugasi sebagai pakar bawah pinggang nefrologi. So selama saya di nefro ni atau bawah pinggang, saya dah melawat satu negara lah buat klinik. Dan lepas tu saya dinaikkan pangkat untuk menjadi ketua jabatan di Jabatan Perubatan. Lepas tu jadi ketua jabatan di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh 2013. So saya berada di sana selama 7 tahun. Belah Pahang Barat masa tu 7 hospital, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hospital saya cover. Tak ada pakar perunding yang lain. Doktor, satu-satunya? Pakar perunding. Jadi yang lain-lain pakar yang datang yang salih gantilah. Jadi saya satulah untuk semua. So banyak. So sebab jadi ketua jawatan, selama itu saya dipanggil balik oleh Tan Sri Syam, Datuk Sri Syam. Kata Rafidah, apa lama sangat di situ, mai balik. So saya baliklah sebelum COVID. Saya dah sampai di Hospital Putrajaya dan meneruskan pakar bawah pinggang yang pertama di sana. Jadi membuka servis. Dah ada dah servis dialisis, cuma expand lah servis itu.
Dan sampai saya retire sebelum tahun ni. Sebelum tu saya banyak buat kata chair beberapa komiti yang besar lah, seperti apa ADKIT ataupun kidney health untuk satu negara. Lepas tu practice guidelines untuk penjagaan buah pinggang tanpa dialisis, sebab saya ada juga masters in palliative care dan saya tengah habiskan PhD juga dalam bidang palliative care. So panjang lah, tak apalah, cukup dah tu. Uish. Masih lagi sambung belajar ya? Nak menghabiskan PhD. Ya, belajar ni takkan habis. Jadi saya dah harapnya last lah ni. Tak tahu last tahun akhir lah maksud saya. Bukan senang nak buat PhD semasa bekerja penuh. Ya. Nak terkejar sana terkejar sini, nak buat PhD lagi. So jadi alhamdulillah saya dapatlah, harapnya dah nak habis, insyaAllah. Doakan. InsyaAllah. Amin. Tahun ni kan, doktor? Tahun depan lah. Tahun depan lah. Kita relax. Kita relax saja. Dah pencen lagi, relax. Doktor, cita-cita jadi doktor tu selalu kan, kalau kita kecil-kecil kan, dalam buku biodata tu tulis cita-cita nak jadi doktor. Kalau saya bukan doktor lah, saya tulis kat situ jadi wartawan, betul jadi wartawan. Ataupun cikgu. Yang ini cita-cita tu memang tulis doktor ke? Saya tak ingat sebenarnya. Sebab kalau nak tanya saya, masa zaman-zaman dulu dia macam tradisi kan. Kalau orang top student tu dia kena jadi doktor kan. Betul tak? Betul. So saya pun isi-isi borang tu isi je lah. So jadi saya darjah 5, saya 5 pula. Dia kata 5 di College Tunku Kusya. Saya antara yang top student di sana. So lepas tu tiba-tiba dapat beasiswa Petronas. Tiba-tiba dapat medik. So saya kenapa ni cepat sangat laju berkitaran hidup tu kan. Jadi pergilah. So alhamdulillah tak grad on time orang kata kan, graduate on time. Nak kata sebenarnya seronok masa belajar dahulu. So sebenarnya tak terfikir pun jadi doktor. Actually saya tak ingat lah apa saya tulis dulu. You tulis wartawan saya tulis wartawan atau cikgu. Dia dulu ada cikgu, wartawan, cikgu pula cikgu, peguam, doktor, peguam dengan engineer. Engineer, betul. Tahulah. Nampak sangat kita ni lahir lebih kurang lah. Usia 17. Tapi itulah yang berlaku kan. Tak adalah macam parents ke ataupun family kata, okay, you kena jadi doktor sebab mungkin nak tolong orang ke. Parents tak bukan doktor. Tapi mungkin dia ada jugalah. Mungkin dia isi borang saya kot. Saya pun tak ingat lah macam mana letak doktor kat situ. Mungkin setahu saya mungkin ada dimasukkan jugalah. Sebab orang kata dapat keputusan periksaan yang baik kan. Saya sebab dekat tingkatan 3 saya di college, saya di Bukit Bintang Girls School, dapat 8A SRP masa tu. Jadi dan dapat tawaran ke College Tunku Kusya. Jadi orang kata macam bagus ni boleh jadi doktor gitu. Mungkin itu dah ditanam sikit kan. Lama-lama okeylah letaklah. Itu je lah cerita dia. Okey, anak jati KL ni. Mak saya orang Memang Melaka, ayah saya orang Bangka Datuk Perak. Tapi kami berempat dilahirkan di KL. Di KL lah. Alumni BBGS kemudian kan. Kakak saya BBGS dulu lah. Okay, dah tak boleh lah tu. Tak ada dah Pavilion kita. Kalau pavilion. Saya balik ke sana saya pergi pavilion je. Tengok pavilion je. Ya, betul. Baik. Doktor, kalau tadi saya cakapkan mengenai apa yang berlaku hari ini, kena ambil tahu banyak isu-isu lah yang menghambat. Jadi tujuan kita jemput doktor ni, kita sebenarnya nak tahu juga satu sisi lain dalam kementerian ataupun apa yang berlaku khususnya kepada doktor-doktor, jururawat yang mungkin ada yang kata, saya bagi sedikit lah. Sebab jawapan tu soalan tu besar. 3 hari tak habis jawapan. Kita rasa kan doktor dengan jururawat ni selalu kita dengar komplain. Mereka ni komplain di belakang. Tapi kita tak tahu sebenarnya diorang ni kerja ni susah ke? Kerja bukan 8 jam sehari ke? Gaji doktor kalau pakar macam doktor mesti gaji gempak-gempak, mahal-mahal. Tapi banyak komplain. Sebenarnya betul ke? Macam tu sebenarnya struktur kerja seorang kaki tangan awam ataupun kita katakan doktor yang bekerja dekat ward-ward ni lah. Macam tu. Okey, jadi soalan tu besar tu. Besar. Jadi kalau nak cakap pasal jurawat dan doktor bekerja di hospital dan di ward, memang dia orang kerja teruk sangat. So sangat teruk. Dan definitely tak cukup lah. Ya. Tapi jadi soalan tadi macam mana, kenapa senyap kan? Ya? Itu betul soalannya.
Macam mana dia nak bising? Dia orang disenyapkan. Mana boleh bercakap kan? Ni kan ada peraturan kaki tangan awam yang tidak boleh bercakap. Jadi bukan orang tak bercakap sebenarnya. Semua tahu itu isu sebenarnya. Tapi mereka tidak boleh nak beritahu orang ramai. Fair lah. Kalau you bekerja mana-mana tempat pun, you tak nak lah kita bukan nak buka aib. Tapi bila dah sampai isu tu dah sampai dah teruk sangat, affect mental health orang, orang kata resign sana sini, orang tak cukup, orang tu kena cover double shift, triple shift tak boleh lah kan, double shift. Macam mana nak hidup? Memang seksa. Seksa tu sebab apa, doktor? Satu, kalau kita tengokkan doktor, okay, kalau you cakap, you dengar kan doktor on call kan? Ya, on call. Kalau on call tu, hari ni on call, hari ni kerja, malam on call, esok kerja lagi tau, sampai pukul 5 petang. Shift dia macam mana? Tak ada shift. Doktor tak ada shift. Ini doktor lain, jururawat lain. Doktor tak ada shift. So, doktor start kerja tu 8 pagi. 8 pagi. On call. Sampai 5 petang esok. 5 petang esok? Lepas tu kita tak boleh nak ambil off. Sebab apa? Dalam kita punya undang-undang, kata ketua jawatan boleh bagi off. Ikutlah ketua jabatan tu? Ikut ketua jawatan. Dan kalau kita tengokkan cara SOP tu, mana boleh kita tak kerja bila hari tu bekerja. Nanti kan kata tidak, orang kata tidak bekerja pula, tak tertib pula tak bekerja hari tersebut. Lepas tu malam on call tu dia kata kalau you balik pukul 8, macam mana kita nak bayar allowance kerja lebih? Tu normal lah. Macam tu. So memang banyak masalah lah sebenarnya. Masalah kenapa you so dia sebenarnya SOP. Sebab SOP ataupun guideline ataupun perkeliling dan sebagainya diguna pakai untuk semua orang, termasuk hospital kerajaan. Bukan apa, sebab doktor ni kan yang merawat. Bila kalau macam ni lah keadaannya, saya nak terus kepada jadi mental health lah maksudnya. Menjurus kepada kesiannya kesihatan mental doktor-doktor ni dari sudut duitnya, lepas tu rehatnya, kalau dah on call, lepas tu cuti pula ditentukan. Betul. Cuti tak boleh. Uish. Cuti tak. Dia cuti ni dia dikatakan bukan hak bukan hak. Bukan hak doktor? Bukan. Bukan doktor je. Mana-mana pegawai. Mana-mana bukan cuti bukan hak kita. Katanya lah. Adalah ditulis mana-mana tu. Ya? Kenapa? Tak boleh brain lah? Tahu lah. Itulah dia. So jadi kita tak boleh nak cuti walaupun kadang-kadang sebab dia tertakluk pada ketua jawatan juga. Sebab ketua jawatan pun dah dia cakap kalau awak tak menjalankan tanggungjawab, awak yang tanggungjawab. Dah susah juga ketua jawatan tu. Jadi menekan atas, menekan bawah, menekan tepi dan sebagainya. Jadi susah lah. Ya? Memang kalau nak kirakan itu doktor, jururawat lagi. Shift dia. Kalau double shift, macam mana nak bangun esok? Nak kerja lagi? Tak boleh. Satu shift 8 jam kan? Tapi ramailah kan kalau doktor-doktor. Jururawat ke doktor ni? Doktor. Kalau doktor kalau tak ramai macam mana? Okey, masa saya dekat Temeluru, saya lebih kurang je dia punya medical officer sekarang. Masa zaman dulu lah. Tapi saya rasa dah zaman dulu nak jadi zaman dulu balik ni. Sebab dah kalau zaman dulu tu zaman 2013. Tapi saya rasa dia akan menjurus ke situ dulu, ke situ semula. Okey. Sebab orangnya berkurangan. Doktor pakar resign kan, ramai kan? Yeah. Jadi kalau masa katalah even sekarang pun kalau dekat masa saya baru kerja last kat Putrajaya contoh, ada 2 je pakar pinggang. So selang hari kena on call. Phone tu tak berhenti pukul 2 pagi, 3 pagi. Kalau perlu datang, kena datang. Untuk 28 tahun hidup saya, itulah kerjanya. So masa saya di Temelur contoh 2013 sampai 2020, saya seorang je pakai pinggang. Macam mana? Takkan phone tu nak off. Sakit bukan tunggu masa. Betul. Itulah. Tapi kejamnya. Siapa yang kejam? Bukanlah doktor, tapi sistem itu sendiri kejam. Saya rasa sistem untuk doktor dengan para pengamal perubatan kejam mana-mana tempat pun. Bagi saya lah. Lagi teruk daripada buruh kasar. Buruh kasar tu pun macam lagi teruk. Tapi mungkin buruh kasar tu bukan senang juga kerjanya kan. Ya, tapi ada waktu rehat. Kalau dah kerja berat hari ni, besok boleh off. Lusa balik sambung kerja balik. Kita tertakluk kepada garis panduan yang esok tak boleh off.
Okey. Ah. Wish, ini baru permulaan doktor. Kita dah dapat satu sisi lain yang saya rasa Mungkin banyak episod pula ni. Eh, siapa yang buat sistem ni ya? Saya tak tahu. Saya datang dah begitu. So kita sebab tu saya sebenarnya sangat orang kata terima kasih jugalah kepada generation sekarang kerana membuka semua cerita ni ada suara. Kita dulu zaman-zaman dulu ikut je. Ya, betul. Tak betul sebenarnya. Itu lihat balik lah apa hal lah saya ni pengikut je. Sebab tu doktor lantang juga di media sosial sebelum-sebelum ni. Dulu di Facebook, Twitter. Itu adalah satu expression untuk doktor bagi tahu satu sisi lain yang perlu ada penambahbaikan dalam KKM tu sendiri. Saya rasa sebelum saya pencen saya dah start dah lantang, tapi ramai yang tak sukalah. Dalaman orang luar mungkin sukalah. Ya. Jadi saya mengambil keputusan untuk pencen untuk saya lebih lantang. Sebab saya rasa mereka perlu pembelaan. Siapalah yang tak suka dengan doktor yang membela. Diorang ni sokong dalam diam lah kot kan. Sebab tadi doktor cakap tak boleh. Saya banyak sangat dapat PM tepi, message dan sebagainya yang mengatakan terima kasih. Yang satu terima kasih, dua menunjukkan betapa mereka terseksa. Dan efek mental health, efek keluarga, macam-macam. Sebenarnya mereka nak didengari je. Kita dengarlah. Kita satu dengar, dua transparent. Kita beritahu dia kenapa macam ni. Itu yang saya rasa tak ada lah di mana-mana lah. Bukan takat Kementerian Kesihatan di mana-mana. Mungkin kita kena beritahu lah. Kita ada nurse banyak ni, kita ada kerja banyak ni. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak tolong? Contoh lah. Jadi tapi kita setakat ni kita tak transparent. Mungkin tak, itu bukan culture kita untuk beritahu transparency itu macam mana. Bukan culture. Jadi mereka harus terima dan ditekan-tekan lah. Tekan bawah, tekan. You bayangkan nurse yang double shift yang menjaga pesakit lebih daripada sepatutnya. Takat tu pula kita punya masyarakat ada yang suruh tekak pampers lah apa semua. Yang kalau banyak yang saya tengok pun bukan kerja dia orang sebenarnya. Ya, saya pun pernah arwah mak dengan ayah masuk hospital. Kita jaga. Kita jaga. Kenapa kita nak? Walaupun saya bekerja, saya ingat saya duduk di hospital semalaman, esok saya pergi kerja. Lepas tu kita balik, kita jaga balik kan. Jadi bagi saya kita tak boleh nak tekan-tekan. Nurse yang paling kena tekan lah sebenarnya. Nurse. Lepas tu kiri kanan matron. Betul. Semua tak boleh bercakap. Kalau you tengok kan, mereka akan menakutkan staff jugalah. So akan ada rounding. Cakap okay, you tak boleh bercakap ya di social media. Sekian-sekian inilah larangan dan sebagainya. Saya nampak je semua tu. Saya ada kala-kala jerit jugalah. Yalah, kesian ya. Saya rasa ditekan, dibuli. Ditekan oleh bos dia, ditekan oleh masyarakat. Mungkin di rumah balik ditekan oleh anak-anak dan suami juga. Betul, ni yang kita kata kebajikan dan tekanan mental, kaki tangan kesihatan kita yang kita selalu dengar di belakang, tapi hari ini kita cuba bicarakan di hadapan kamera sendiri. Sejauh manakah isu ini yang kita rasakan. Bagi saya lah, bila dengar ni kan doktor, belum kita pergi jauh, saya dah dapat rasakan ini adalah satu penderaan mental. Penderaan mental kepada kaki tangan kerajaan ini, khususnya Kementerian Kesihatan sendiri, dan juga buli. Kan buli. Benda ni bukan baru, saya rasa dah berakar. Tadi doktor pun cakap masuk-masuk je dah. Kalau masuk kerja tahun 1997, mungkin perkara ni dah berakar, berumbi lama dah kan, ekosistem hospital kerajaan. So macam mana ya doktor berdepan dengan ni? Mungkin doktor dah lega, dah pencen awal. Alhamdulillah, berat bahu saya dah. Ayo ringan betul lah bagus bagi. Alhamdulillah, Allah bagi ketenangan sekarang. Kan? Yang lain-lain? Saya kesian. Itulah saya akan cuba saya upaya untuk memperjuangkan mereka. Sebab saya dah kerja di lapangan ya. Saya kerja di lapangan dan saya juga involve dengan pelbagai orang kata national punya kerja lah. Dan saya ramai je doktor-doktor di atas sana. Dari dulu sampai sekarang saya kenal je mereka. Saya selalu berbicara. Tapi of course kita tak bercakap lah. Ada pernah pasukan tanya saya, Dr. Rafidah, fakta you betul lah. Of course fakta saya betul. Saya tahu apa yang berlaku.
Tapi kita orang kata satu tak boleh lah nak cakap siapa yang cakap dengan saya kan. Satu ramai yang cakap dengan saya, bukan satu je dia. Tapi biasanya saya dapat bukti lah. Saya akan dapat bukti, alhamdulillah akan terima bukti. Tapi sebab kalau orang tu beritahu, orang tu didapati memberitahu saya, mereka akan kena. So saya tak mahu orang sekeliling saya kena. No way. So memang bully, betul. Satu persoalan saya mungkin mewakili masyarakat. Kita ni kan dekat Malaysia ni sering bertukar kerajaan. Kan, bertukar 5 tahun sekali ke 3 tahun sekali ke 5 tahun tu ada 2-3 kali tukar kerajaan. Selalunya kita berdepan dengan satu pengharapan bila perubahan kerajaan, perubahan menteri, benda-benda ni akan dapat berubah sekali. Sebab masa mereka berkempen, banyaklah kan manifesto dia orang cakap macam ni, lagi-lagi nak tolong kaki tangan kerajaan, nak bagi allowance, nak bagi itu, nak bagi ini. Jadi kita ni sebagai rakyat dengar tu satu pengharapan. Jadi doktor rasalah kan kat Malaysia ni tukarlah macam mana sekalipun, adakah ia ada sedikit harapan ataupun sebenarnya sama saja, dan siapa yang menentukan benda-benda ni? Menteri ataupun siapa? Bagi saya senang je. Saya banyak cakap kamu wayang je. Wayang je. Jadi kita kena fikir tukar kerajaan macam mana sekalipun, siapa pun kat sana, nak buat macam mana pun dah susah. Sebab apa-apa di Kementerian Kesihatan berkait-kait dengan tempat lain. Sebenarnya yang menentukan sendiri adalah badan kerajaan tu sendiri. Kita ada kementerian kan, setiap kementerian ada kementerian Keterusan sendiri, SPA, JPA, semua menentukan jawatan kita. Kita punya skim macam mana, kita punya on-call macam mana, bayarannya dan sebagainya. So Kementerian Kesihatan dah tak lewat apa tu, kita terima seadanya. So tak payah Kementerian Kesihatan, mana kementerian pun. Yalah. Kita ada PTD atau Pegawai Tadbir tu yang mentadbirkan kementerian tu. Dia lagi power daripada ni ke menteri? Kuasa menteri? Saya rasa ya. Oh, sebab tu siapa pun tukar menteri mereka tetap power. Kalau ditanya saya, banyak orang kata saya parti ni, saya tak mainlah politik, tak kerti pun. Ya. Tak pernah pun saya pergi himpunan apa-apa tu. Kadang-kadang cakap saya dia ni politik parti apa pun saya tak tahu. Tapi yang saya tahu adalah mana pun sama je. Sebab habis-habisnya akan berkait dengan ekonomi kita. Kan? Berkait dengan apa nama dia? Pendapatan negara, macam mana boleh kebayar ke doktor tu. Tapi saya banyak kali cakap, kita tak ada masalah. Kalau ini saja yang kerajaan boleh mampu tolong. Tapi satu, jangan bully, jangan mendera mental health, dan beritahu rakyat sebenarnya apa yang kita boleh buat. Kalau tak boleh nak isikan pejawatan yang lebih 10,000 kosong jururawat tu, sebab jururawat tu dah tak ada, tak wujud, semua pergi keluar negara contoh, beritahu je lah rakyat. Tak payah nak ini fakta, senang je nak tahu. Tapi janganlah marah kita pula, KKM pula, nurse tak ada untuk tukar pampers tu, memang tak ada. Betul. So yang lagi satu masalah untuk jururawat adalah pos-posnya banyak diploma. Nurse sekarang dah degree. Betul. Dan saya bagi tahu tengah, saya pergi jumpa seorang pelajar jururawat dalam beberapa minggu yang lepas. Di salah sebuah institusi awam. So jadi dia minta lah JPA punya sponsor, JPA ke beasiswa ke, tak ingat lah mana, kerajaan lah basically. Dia tak dapat, reject. Jadi ada orang seberang, negara seberang datang, interview dia sangat bagus, pelajarnya bagi beasiswa 1,000 sebulan. Dan dia pegang lah, lepas ni dia akan ke seberang lah. Ya, you lose. Kita hilang pelajar yang baik ya. Nurse yang baik. Lepas tu duk marah. Macam mana, kenapa KKM tak boleh isi pejawatan? Memang tak ada pejawatan. Pejawatan tu mungkin ada. Orangnya tak ada. Dia kata ramai pelajar perubatan. Itu tahu tak berapa persen je yang register untuk kerja di negara ni bila graduate perubatan tu. Macam mana kita nak tahan? Dia ada hak, dia ada right. Dia nak pergi luar negara. Dia luar negara memberikan imbuhan yang lebih baik. Kalau saya pun pergi. Betul. Kalau saya pun pergi. Dulu ada trend, bukan trend lah, saya rasa sampai sekarang juga, kerja jururawat bekerja di Dubai. Masih kan. Mereka dengar-dengar lah doktor kan, mereka suka dengan
jururawat dari Malaysia? Of course. Dia macam ni. Kita mempunyai sistem training yang baik. Sistem sangat bagus. Semua suka doktor-doktor jururawat di Malaysia. Itulah. Sistem kita. Sistem bagus. Tapi kita tak bagus untuk retain orang-orang kita sendiri. Kita lebih biarlah. Ya. Lepas tu bising doktor. Bising. Kenapa dah belajar lepas tu tak nak bantu ekonomi Malaysia, Tak kerja nasionalisme katanya. Ya, tak nasionalisme, betul. Tapi nasionalisme tidak memberi duit untuk beli beras Ya, setuju. Jadi mereka kena fikir masa depan sendiri, poket sendiri kan. Dan juga saya rasa betul ramai juga doktor-doktor yang yang belajar di luar negara pun tak nak balik. Dia dipaksa-paksa balik. Macam ni. Saya dulu memang tak nak balik pun. Tapi arwah mak ayah saya kerja kerajaan. Okey. Saya menurut perintah balik. Okeylah saya balik. Sebenarnya saya tak pernah regret pun saya balik Malaysia. Tapi sebenarnya mereka dekat luar negara sekarang sebenarnya semua nak balik Malaysia sebenarnya. Tu rasa macam salah pula cakap orang tak nak balik Malaysia. Nak balik tapi situasi macam ni macam mana nak balik? Dia orang nak balik, dia orang memang sangat nak balik. Kalau tengok statistik baru-baru ni, ramai orang minta untuk register nak balik ke Malaysia selepas menjadi pakar. Tak, kehidupan di luar negara pun tak semanis itu. Ramai orang, saya dah kerja dekat UK 2 kali dah, masa houseman, masa saya registrar di Bristol. So dia tidak semanis itu. Sebenarnya. Kita nak berbalik kepada workload. Workload kita kan doktor. Ini yang saya dapat lah. Dia kata kat sini, sekejap ya, saya nak baca. Workload is bearable sebab tiada KPI dan juga kertas-kertas kerja yang mengarut. Siapa ni? Kat mana? Ni KKM. Okey, ini dia kata tak ramai pun kaki tangan kesihatan. 1 ward ada 2 HO, 1 MO sahaja. Tapi dengan workload yang bearable sebab tiada KPI dan kertas-kertas kerja yang mengarut. Orang-orang governance di setiap kementerian ni kebanyakan ada limited pengetahuan governance. Isu dia dekat sini workload kerja, lepas tu dengan ground technical orang bekerja dan juga sistem yang sedia ada. Lepas tu seorang ketua datang satu sistem, seorang lagi ketua datang nanti tukar sistem. Jadi macam mana doktor melihat situasi ini yang saya dengar lah. Sebenarnya dia macam saya cakap lah, semua level pun ada masalah. Kan, teruknya KKM ni doktor. Semua level. Sama, tak payah KKM luar KKM dalam KKM sama. Sama je. Cuma mungkin kita dah dia nak jawab soalan tu banyak level sebenarnya. Jadi kalau kita cakap pasal work, tadi sebut workload kan dalam ward. Itu kalau ada 2 houseman tu dah kira bagus lah tu. Setengah ward tak ada houseman pun. Jadi yelah betul sebab isu dia doktor pun silih berganti. Dan satu macam saya cakap lah, masa saya pergi kat Temerloh, saya buat kerja 5 orang. 5 orang punya kerja doktor buat seorang. Bila saya governance apa KKM suruh buat job description. Saya kata saya buat kerja 5 orang, dia tak boleh seorang. Kan dia orang tak faham. So tak ada orang boleh faham. Jadi memang susah lah bagi orang faham lah. Dari segi workload KPI ada ke tak ada tadi? Tak ada. Okey lah. Ada. Dengan kot. sistem ada. Ada workload KPI tapi tengoklah satu ketua satu sistem. Dia macam ni. Dia workload KPI tu yang membebankan sebenarnya. KPI tu membebankan. Kadang-kadang mengarut pun. Katalah contoh KPI yang kena masuk ward daripada kecemasan within certain hours lah. Itu 4 jam, lepas tu dah jadi 8 jam. Whatever lah. Kan? Tapi kalau katil tak cukup, bukan salah doktor yang merawat tu. Salah doktor ke? Tak kan? Katil tak cukup, patient ramai. Jadi, kenapa nak salahkan kita? Kalau KPI tak mencapai, kita pula yang kena jawab. Orang lain tak jawab. Contoh, kalau ramai sangat pergi hospital, contoh. Kita kena tengok kenapa sistem kat luar tu tak betul. Asyik ramai je pergi kecemasan, betul? Tapi tidak, bukan kita yang jawab. Bukan dia yang jawab, kita pula yang jawab. Ya. Macam contoh kecil manis tak kontrol ramai kat sana, kat luar sana. Datang dengan komplikasi macam-macam. Lepas tu lambat masuk ward. Lepas tu teriak dekat media sosial. Yang jawab
kita kan. Kenapa kita nak jawab orang yang semua tu yang dari segi kencing manis tak kontrol kat luar sana, dengan segi viral-viral makanan manis kat luar sana, yang segi macam-macam iklan kat luar sana, dengan dari segi tidak pergi patient yang tidak pergi ke hospital, klinik ambil ubat, tak ambil ubat, doktor tu siapa nak jawab? Betul juga. So jadi bila doktor di hospital ni banyak membebankan lah. Workload tu satu hal, admin satu hal. Lepas tu admin pula jenis yang tak reti nak jadi polis trafik je. Kalau ada pengarah, ketimbalan pengarah ke, kalau kat office tu kan, kalau ada sispa, dia bukan jawab sendiri. Dia okey, department ni jawab. Apa hal? Jawablah sendiri. Kan? Contoh. So jadi tak payahlah jadi polis trafik. Aduh, hai. So jadi habisnya orang yang dekat lapangan tu yang terbeban dengan pelbagai. Macam ketembak kiri kanan atas bawah gitu. Jadi of course mental health akan tertekan. Aduh, Of course akan tinggalkan. Ini yang punca yang tadi Dr. Awal cakap tadi, mengenai ramai doktor-doktor pakar resign daripada KKM. Dan mereka masuk ke swasta lah ya? Ya, so saya of course satu sebab keadaan dekat dalam KPI admin semua, tambahan entah apa-apa tu. Tu mesyuarat yang tak habis-habis tu. Kan, mesyuarat yang tak pernah dapat keputusan sometimes. Bila kita tanya soalan, dia kata kita tak profesional lah, tanya macam kita tanya soalan logik. Kan, kita nak hard outcome. Kenapa buat macam ni, kenapa buat macam tu. Jadi bila kita bertanya tu, kita pula yang tak betul. Satu tu dah kena pergi meeting dan sebagainya. Lepas tu dah kena buat houseman, assessment, MO assessment, MO teaching, MO tegas segala bagai. Lepas tu kami mesyuarat yang mana-mana, KKM panggil mesyuarat pergi, kan? Lepas tu yang tengok patient, bila masa nak selit tu. So jadi mereka rasa terbeban lah. Benda ni mereka tak suka. Faham. Pakar saya pun tak suka tengok mereka macam tu. So bila kolik saya ada pakar yang bekerja dengan saya pastikan dia terus buat klinikal je. Kita try not to give so much of unnecessary work. Tak necessary. Jadi dia macam ni. Kalau pakar semakin tinggi di KKM, yelah you bagi jusa ke apa, dia akan ada extra work. Tapi you lupa sebenarnya clinical work you penting. Clinical work itu tinggal tu. Macam saya itu yang sebab saya kena retire awal. Saya rasa dah tak menyempat dah nak buat semua benda. Sebab saya I'm not willing to give up that clinical work. So itulah. Jadi lepas tu nak menjawab sispa lagi. Ada pula sispa kata, kenapa tak sediakan satu nurse buah pinggang setiap ward? Macam mana nak sediakan satu nurse? Doktor ke punya tu? Sispa. Saya yang pula yang kena jawab. Kan doktor ke? Ada orang sispa dekat hospital, kenapa tak sediakan nurse yang satu ward tu satu nurse untuk buah pinggang saja? Lepas tu yang kena jawab siapa? Saya lah. Takkan buang masa saya? Ya. Yang buat sistem, saya rasa doktor adalah mereka yang buat kerja tu. Jadi nak kena fikir pula, ni hospital ni, ward ni kena ada ni, banyak pula kerja. Memang itu kerja saya, tapi tak masalah lah. Cuma bila expectation pesakit yang melampau, lepas tu dia sispa, lepas tu kita pula yang kena jawab. Uish. Ini yang kata ditekan kiri atas, kiri kanan atas bawah semua. Betul. Tu. Okey, berbalik kepada berbalik kepada doktor yang berhijrah daripada kerajaan pergi ke swasta. Okey, jadi kadang-kadang kita dah terbiasa dengan doktor tu, jadi ada masanya, ketikanya passion akan ikut sekali. Mana doktor ni pergi kan? Biasanya adalah begitu. Cuma tak tahannya dari sudut dulu bayar RM1 ke RM5 kalau doktor pakar di KKM. Bila doktor dah berhijrah ke private ni, kos dia mahal. Insurans pula sekarang ni dengar-dengar naik lagi. 2026 nak masuk 2027 ni naik lagi. Naik lagi ya? Naik lagi. Sebab ada banyak kos-kos. Dan macam mana ni doktor? Kita dah seronok dah. Okeylah, bolehlah bayar RM1, RM5. Sekarang ni nak bayar mahal lagi. Apa insurans lagi. Akhirnya kita ni boleh jadi mati katak lah doktor. Siapa yang mati? Passion lah. Ya, sebenarnya doktor, kalau kita tanya doktor pakar, dia orang tak nak tinggalkan KKM. Tapi tak nak. Tapi kalau katalah gaji di swasta 10 kali ganda daripada apa yang dia dapat KKM. Wow. Macam mana? Pergilah.
Berbalik kepada tadi siapa nak beli beras tadi tu. Sendirilah kan. Lepas tu satu, itu tekanan dia ada pull dengan push factor. Pull factor tu sebenarnya duit je lah kan. Betul. Tapi betul lah. Tapi kalau 10 kali ganda, you pun terfikir kan. Kalau 2 kali ganda, 3 kali ganda mungkin sikit kan. Tapi kalau dah 10 kali, tak payah fikir lah. Tak payahlah, Pergi je lah. Dua, lepas tu ada push. Dengan bebanan yang mengarut ni, kan. Macam mana nak suruh dia satu. So selalu kita cakap bebel pasal ni. Penyelesaiannya, lepas tu ada satu lagi. Kadang-kadang doktor pakar dicampak ke tempat yang dia tak nak pergi. Pun ada juga. Oh, maksudnya? Dia tak nak bekerja di tempat X, tapi sebab sokong menurut perintah dan kosong di situ, hanya boleh hantar di situ. I think it's not fair also lah. Because at that level, bila dah jadi level macam tu, dah keluarga dah mula nak membesar kan. So they had no choice but to stop and to stay in one place. Sebab kalau kerja KKM dia akan bergerak. Cuma dia nak, at that time your family is growing, right? Ya, betul. So a bit difficult to relocate all the time. Lepas tu pull factor, push factor tu banyak lah. Push factor sebenarnya banyak. Pull tu satu ya, duit. Tapi kalau kita boleh fikirkan compensation untuk pakar yang duduk lama di KKM. Bukan yang buat admin work, yang buat clinical work. Clinical. Mungkin allowance yang khas. Contoh yang rapatkan sikit jurang dengan private. Mungkin tak sampai 10 kali lah. Rapat sikit je. Mungkin ramai yang nak stay. Ya, betul. Saya teringatlah doktor, masa zaman COVID kan, frontliner kan kita dapat extra allowance. Kan contoh, mana-manalah yang kerja frontliner ketika COVID. 700 tu. Tapi nak dapat 700 tu doktor, saya diberitahulah banyak dia punya borang-borang nak kena isi. Bukan sehelai ya, berhelai-helai katanya. Kerana nak dapatkan certain amount tu saja, sampai yang kata tak payahlah sampai 12, 13, 20 page nak kena isi. Macam nonsense gila lah katanya. Itu biasalah. Aduh. Itu memang tidak menjimat dengan kertas pun. Kata green. Tak ada green lah. Banyak. Tapi to be fair, it's better sikit now lah. Sikit lah. Dulu memang banyak kertas, banyak gila. Sebab berkeliling dia macam-macam lah. Dia kena ni nama patient lah, pekerja semua. Hey, come on lah. Betul. Tak payahlah nak menyusahkan staff. Selain daripada anak-anak muda kita yang suka bekerja di luar negara kan, kerana ialah faktor duit dan sebagainya, kita melihat hala tuju doktor kontrak, kaki tangan kontrak ini dah jadi satu benda yang kita rasakan masih lagi menjadi igawan. Pada pandangan doktor sendirilah kan, ada tak usaha ataupun kita katakan sebagai satu jawatan kuasa yang ditubuhkan setakat ni mencukupi untuk bantu selesaikan isu ini? Kontrak? Jawatan kuasa khas saya rasa tak perlu. Sama ada perlu atau tidak soalannya. Ya. Saya rasa jawatan kuasa dah banyak dah. Banyak dah. Bukan jawatan kuasa task force. Kita ni sangat bagus task force lah jawatan kuasa. Apa outcome dia kan? Outcome tu. Senang aja jawapan saya. Jadikan semua tetap. Dah habis cerita. Tak payah nak kontrak sini hari tahun ni 3,000, tahun tu 3,000. Hello. Tetapkan je lah semua. Lepas houseman tu masukkan dia semua tetap. Lepas jururawat, pembantu perubatan, PPP, PPK. Kesian dia orang tahu. Doktor at least boleh kerja di luar. Itu pun kalau MO agak sukar lah. GP pun bukan senang sekarang. Yang lain, jururawat boleh pergi migrate kan. Yang lain-lain tu saya kesian. Macam lab makmal, semua benda, semua kontrak. Macam mana kita nak buat ni? Tak boleh lah. So jawapan saya senang. Tak payah cerita pasal kontrak, semua tetapkan. Macam nak tetapkan? Mungkin satu kementerian tu bajetnya adalah certain ni saja. Mungkin orang akan cakap, cakap boleh lah nak dikekalkan ataupun buang kontrak tu jadi permanent. Cuma dari sudut pembayaran kita pun ada masalah juga. Betul. Kementerian lain pun nak kena ni juga fikir. Saya senang je. Beritahu rakyat. Sekian, tak boleh sekian, jadi rakyat kena terimalah. Yang kena tunggu lama, 12 jam, 10 jam, kat klinik 6 jam, terimalah.
Dan jagalah kesihatan baik. Janganlah dapat penyakit. Sebenarnya sustainability adalah jangan pergi hospital. Itu sebenarnya yang baik. Mana-mana satu dunia pun macam ni. Kita kena tengok cara untuk kita prevent penyakit. Bukan dapat penyakit dan bila sakit harapkan semua selesai dalam masa sekelip mata. Tak boleh lah. Cuma saya nak relate dengan apa yang kita bincangkan adalah dari sudut facilities. Kadang-kadang doktor dah cakap dah ni kena masuk ward ni segera. Cuma ward penuh. Nak buat macam mana? Itulah ward penuh. Ramai orang sakit. Lepas tu musim pula denggi. Musim pula So influenza. jawapan saya jangan dapat denggi. Uish. Jangan dapat denggi. Jagalah Jangan dapat diri. kencing manis. Jangan dapat darah tinggi. Jaga diri elok-elok lah. Macam saya kan, arwah mak ada dialisis, kencing manis, darah tinggi. Rasa kenapa saya lari maraton? Sebab saya tak nak dapat penyakit macam tu. Kena exercise lah. Kena menjalankan kehidupan yang sihat. Itu wajar. Kita ni sikit-sikit doktor. Lepas tu kalau sakit tak makan, lepas tu ada ni tak nak jumpa doktor. Bila dah teruk pergi kecemasan nak jumpa sekarang juga. Mana boleh macam tu. Suplemen tak apa-apa. Tu biasalah. Itu jugalah. Bila suruh dialisis tak nak. Bila dah tenat baru muncul. Lepas tu nak suruh saya sekarang juga doktor. Saya kata, Selama ni saya senyum je lah. Aduh. Itu pun mental juga kalau dapat patient macam ni doktor. Banyak, ramai. Lepas tu bila saya perli ke apa ke, doktor tak profesional. Sudahlah. Doktor kena perli macam mana? Ada orang marah juga. Patient marah. Ada. Yelah. Kita dia nak marah, kita terima je lah nak buat macam mana. Tapi yang bila kita sarankan dia orang tak dengar. Lepas tu bila datang, bila kita dah cakap sikit akan berlaku, tak dengar. Bila datang, you rasa apa perasaan doktor? Tak boleh nak cakap, nak marah tak boleh lah. Yelah. Maaf lah kan, kita manusia ada juga peli-peli tu mungkin ada terselit-selit sedikit kan. Betul. Tapi bila patient tu marah saya ada. Maka bukan you yang tak nak hari tu kan. Contoh. Dah cakap jangan makan ubat sampah ni kan. Sampah kita panggil. You makan juga. Jadi bila dah tenat, datang sini buat apa pergi jumpa orang yang jual tu. So saya lah kena marah. Inilah doktor kerajaan gini. Doktor kerajaan tu. So saya sebenarnya dah sampai tahap pasrah. Saya dah tak kisah dah. Tapi saya faham lah kalau ada doktor-doktor yang masih berdarah muda tu mesti hangin lah. Mesti dulu masa saya muda-muda dulu mungkin saya hangin juga. Kan? Betul. Nak buat macam mana? Kita manusia kena ingat juga doktor ni manusia Ya. Macam mana doktor boleh handle burnout? Yalah, kerja yang lama, lepas tu dengan sistem yang tak betul, dengan karenah patient yang macam gini. Pasrah je lah. Aduh. Sebab tu saya lari maraton. Ingat kenapa? Macam mana menjaga kualiti? Orang kata kualiti penjagaan pesakit tu yelah, kalau kita marah macam mana pun ubat kena bagi yang betul. Macam mana? Tapi saya doktor pakar senang. You tak dengar saya? Tak apa, saya refer kat orang lain. Tapi itu betul. Kalau bagi saya, kalau pesakit tu tak dengar cakap saya, dan kita tak ada keupayaan untuk buat keputusan bersama yang betul, saya akan rujuk ke orang lain. Betul. Itu adalah tanggungjawab saya. Tak guna saya marah dia marah saya. Rujuklah orang lain, hospital lain, tak apa. Yalah. Demi kesihatan dia jugalah nanti. Demi kesihatan dia juga. Tu doktor pakar senang. Tapi masalah doktor yang lain, nak rujuk ke siapa? Betul. Saya okey. Sebab tu saya okey je. Ataupun kalau doktor lain pun mungkin dia rujuk pada kawan dia. Kata sorry, I tak boleh nak manage you. Tak apa, kita bukan nak compromise you punya rawatan. Kita rujuk pada orang lain. Tak apa. It's okay. I think ramai orang yang tak faham tu. It's okay. Doktor, berbalik kepada hierarki dan juga kita kata budaya toksik dekat dalam jabatan ini sendirilah. Sudah pasti, macam saya kata tadi lah, doktor dah berperang dah dengan diri sendiri, dengan pesakit. Kemudian bila ada hierarki dan juga budaya toksik di dalam jabatan ni, yang kita rasa dia boleh melemahkan jugalah kan, kita punya mental dan juga jiwa kita ni. Apa garis pemisah yang kita boleh buat ataupun kita bina supaya budaya itu tak merosakkan mental petugas-petugas? Saya pasti
toksik ni merata-rata lah. Bukan hanya di kesihatan, semua benda pun. Ya, mungkin susah nak mencari seorang yang orang kata leader lah, kan? Sebab kita sebagai seorang ketua juga kita memberi semua benda untuk selesaikan. Kalau you tak buat, ini you salah you. Saya senang. The way I work is saya tanggung semua stres tu. So saya takkan hantarkan stres tu kepada staf bawah saya. Tapi dia jadi stres kepada you lah. Saya lah, maknanya saya tahu, contohlah staf saya diarah buat certain thing. Dan benda tu salah. Tapi arahan tu datang dari atas. Atas lah, wahyu lah kadang-kadang. Dia rasa macam salah tak buat, dia nak buat. Tapi dia tak boleh buat. Dia tak, contoh dia demand datang pukul 3 pagi untuk buat sesuatu, contohlah. Ada je. So saya sebagai ketua, saya cakap no, tell them it's my order for you not to come. Jangan guna nama you, guna nama I. So habis-habisnya saya lah yang kena marah oleh Wahyu tu. Tapi I have to protect them. So that's why I say it's not easy to be in that position. Kan saya ketua jabatan lama. So it's not easy to be in that position. Saya tak nampak itu senang lah untuk orang buat. So jadi saya harap kedua-dua kena faham juga. Dia ada isu dekat sini, dia ada isu kat sini. Kalau yang tu bertekak antara sama-sama lain, dan benda lain tak settle, orang suka tengok kita bertekak. Antara jawatan sini bertekak. Just be frank to you punya supervisor. Jangan takut lah, I rasa. Tapi ada pula supervisor yang toxic tu memang banyak, ramai juga saya rasa. Nak complain bully, bila kita hantar report tu bully, report tu dia nanti suruh dia pula ulas. Tak macam mana? Itulah dia punya cara lah. So dia takkan selesai. So bagi saya lah, satu, doa tu kena ada lah. Dua, jangan biarkan diri itu dibuli. Within reason lah. Kadang-kadang orang yang tak nak kerja pun dia kata dia orang suruh kerja, dia kena tak betul lah. Within reason. Kalau you rasa you dah teruk sangat, get help. Ya. Ada macam-macam cara help sebenarnya. Jangan rasa you terperangkap. Doktor menggunakan media sosial kadang-kadang nak bercerita apa yang berlaku, dan mungkin saya rasakan apa yang doktor tulis itu sebenarnya adalah untuk membuka mata ramai orang, khususnya mungkin dalam jabatan ataupun kementerian sendiri. Apa perkara yang paling dahsyat bila doktor selalu bash, kan, bila kena, mungkin doktor ada diugut ke apa? Oh, banyak. 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 Saya polis report against saya banyak. So how you handle? What to do? I have got my own lawyers lah. I ada peguam. Niat apa sebenarnya? Memang niat tu nak bergaduh ke doktor? Kenapa siapa? Bila tulis macam apa-apa kan. Kadang-kadang orang kata macam itulah, mencari masalah. Saya tak pernah lihat niat nak mencari masalah. Bila saya tulis tu, saya ada fakta. Sebab tu saya cakap itu, kita Dr. Hafizah ada fakta lah. Betul you tulis. Memang betul lah. Sebab saya dapat info daripada orang yang kena. Dan ada bukti. So jadi dan orang-orang tersebut tidak boleh bercakap. Disenyapkan lah orang kata kan. Mana datang keberanian doktor nak menjadi? Saya tak tahu, saya rasa saya kena marah arwah atuk saya lah. Dia dulu I think dia ketua Pemda UMNO dekat Melaka dulu. Lepas tu dia keluar, dia join On Jaafar, Datuk On Jaafar pula. Macam-macam lah dulu. So dia memang semangat juang lah. Lepas tu mak saya pun very big. She arwah duduk di dalam jawatankuasa etika, national ethics dan sebagainya. So dia memang sangat tahu. Dia pernah jadi deputy director hospital dan universiti. Dia pernah diberi sogokkan, dia pernah diancam bunuh. Samalah. Dan saya tengok dia tegar. Saya tengoklah semua tu. Dan saya rasa bila kita berjuang untuk orang lain yang tak ada suara, insya-Allah pahala tu adalah. Saya haraplah. Tak ada satu pun untuk diri saya. Tak ada. Tak perlu pun. Sebab saya sedih tengok orang dianiaya. Ada sekali
Masa saya kerja dekat Pahang dulu kan, saya tahu ada beberapa orang kan, kalau hospital di bawah state kan, ada beberapa orang tak suka kan, atas. So jadi dia ada yang di belakang saya, dia check saya punya punch in punch out tanpa tengok, tanpa cakap dengan saya tau, belakang. Tu satu hal tu dengan apa, police reportnya, dalaman tu police report tu, dengan ugutan integriti dah berapa kali dah file tebal tu, dan sebagainya lah. So ingat tak ada satu kali dulu hatal waktu kontrak kan. Betul. So saya okey lah kan, sokong macam biasa lah kan. Saya ada orang atas kan, Wahyu lah macam biasa lah kan. Wahyu suruh orang report saya kepada polis. Apa saya buat? Orang hospital report saya kepada polis. Tapi nasib baik orang admin kat hospital tu, apa dia buat? Kan? Ni arahan tau. Nasib baik lah. Tapi saya tak kisahlah, report-report lah. Dah biasa. Polis dah biasa, integriti dah biasa, ancaman bunuh dah biasa. Sampai macam tu? Macam tu lah. Bukannya buat untuk diri sendiri? Tak apa. Dalam PM tepi tu banyak dalam tu. Tak apalah. It's okay. Itu yang membuatkan akhirnya doktor bersarawal. Untuk terus bercakap mengenai itu. Salah satu sebab lah. Dia bukan sebab yang utama. Saya dah penat lah sebenarnya. Tak larat dah. You boleh imagine kan. Yalah, kalau call 4 jam phone tak tu mampu. You mampu ke? Tak mampu. So sejak arwah ayah meninggal 2 tahun lepas, saya actually saya pernah cerita ni lah. Saya sebenarnya dapat, nak kata wahyu, bukan wahyu lah, saya orang biasa je kan. Saya masa solat dekat Masjid Negara semasa bulan Ramadan, 15 Ramadan tahun lepas, datang satu angin cakap, Rafidah cukup, pencen lah. Apa hal ni kan? Saya tak terfikir pun. Saya bukan jenis yang nak pencen-pencen. Sign pun 60 je. Lepas tu seminggu selepas tu ayah saya jatuh sakit. Kejap je diagnose cancer. Hari anniversary ketiga arwah mak meninggal, ayah saya diagnose cancer. Dan hari itu juga saya sibuk seorang, kawan saya cuti, dan saya dapat surat jemputan untuk ke integriti. Jemputan. Jadi hari yang sama saya cakap enough is enough. Now saya teringatlah bisikan di Masjid Negara. Enough lah. So saya masukkan surat lah esoknya. Bukan esoknya. 6 hari lepas tu, hari ayah saya meninggal dunia, saya submit bawah pagi tu. Lepas tu hari Ma'al Hijrah tahun lepas, saya dapat teks daripada bos, Rafidah, dengan berat hati saya dah sign lah. Ma'al Hijrah kan, hijrah baru. Masa saya tengah on call, saya nak balik lah sekarang. Macam tu lah. So bila dia ada, orang kata event-event yang mungkin adalah petunjuk bagi saya lah, saya rasa lah. Dan lepas tu saya rasa saya tak perlu kerja sebenarnya. Baik saya habiskan masa untuk menolong orang, dan buat apa yang saya suka je. Masih lagi aktif. Kalau saya tengok di media sosial doktor, masih lagi teruk kan? Ya, lagi agresif. Sebenarnya saya yang saya keluarkan dulu hanya 5% je. Apa 5% pun dah kena macam-macam dah tu. Yang ini belum. Alah, kena ugut tu biasalah. Okey. Doktor memang kental lah. Kena ugut tu biasalah. It's okay. Biasa. Tapi saya suka quotes daripada doktor tadi. Yang penting Allah ada lah. Dan buat pun untuk orang. Allah ada. Yang penting mungkin ada sedikit pahala tadi doktor sebut. Kalau ada, alhamdulillah, doakan saya dapat meneruskan, tolong orang lah. Dah pension ni apa aktiviti doktor? Saya ada nak habiskan PhD tak habis tu. Ada juga pergi talk ke? Banyak. Minggu ni je ada. Selasa, Rabu nak pergi Kelantan. Online weekend ni saya dijemput ke Kuantan. Saya rasa lebih sibuk lah pula. Tapi sibuknya tidak ada tekanan. Dua, dan saya boleh pilih apa yang saya nak buat. Dan juga saya masih medical counsel kan. Jadi saya banyak aktiviti di situ. So saya tak nak
saya dipilih, diundi oleh petugas kesihatan untuk mewakili mereka di medical council. Jadi saya tak boleh nak ignore that heavy responsibility. So itu untuk 3 tahun nak habis dah ni, mungkin saya masuk sekali lagi lah untuk terma yang baru, tak tahulah. Sebab itu berat, saya rasa itu tanggungjawab berat. Walaupun tugasnya boleh lah, tapi berat tanggungjawabnya untuk mewakili mereka-mereka di luar sana. Klinik ada lagi? Klinik saya ada beberapa kali seminggu di iHeal Medical Center. Dan bila semua dah selesai, InsyaAllah saya akan bagi orang kata perkhidmatan percuma ni, mungkin Kementerian Kesihatan semula, di mana-mana yang diperlukan ataupun di mana-mana universiti lah. Kita tengok macam mana. Saya rasa doktor dah menyusun lah. Doktor punya perjalanan sebelum pencen kan tahun lepas. Doktor dah boleh nampak what's next. Kalau ni buat apa yang tak membebankan, tapi tulisan tetap garang. Lebih garang. Lebih garang. Tulisan tu kenalah untuk fight orang bawah. Tapi setengah orang tak faham tau. Setengah orang kita pun tak faham KKM. Tapi saya nampak dah mula memahami. Itu saya alhamdulillah lah saya tengok. Saya nak baca sikit quotes doktor yang masa doktor hari terakhir di KKM. Sepanjang perjuangan ini, saya telah menerima dan berhadapan dengan beberapa laporan polis. Ancaman tindakan tata tertib, jemputan ke unit integriti macam doktor katakan tadi, sentiasa tidak disenangi ramai orang atasan. Alhamdulillah saya dapat melalui dengan tenang berkat doa semua, juga sokongan keluarga dan rakan-rakan di sekeliling saya. Terima kasih. Perjuangan ini akan tetap, yang ni bold besar, diteruskan. Tu kalau yang pandai memahami, awas. Maknanya awas. Doktor kata saya tidak berdiam. Kalau yang tak faham tu dah bold, dah cap semua tu, tak faham juga, tak tahu. Dan doktor adalah jadi pemerhati, sebenarnya jadi benteng lah kepada rakan-rakan yang lain. Kerana mereka tak boleh bersuara kan. Dari sudut fasiliti ke hospital. Tak tahu berapa lama benteng nak tahan ni. Boleh. Ramai kan yang InsyaAllah. saya rasa banyak. Ada sokongan belakang ya. Ada tim sekarang ni. Ada tim memastikan sistem kita. Doktor, kalau lah memastikan keselamatan saya dulu. InsyaAllah. Doktor, kalau lah di hujung ni, doktor ada satu power, bukanlah power, tapi boleh merombak sistem kita. Memang kita tahu doktor cakap tadi, dekat overseas ke dekat negara lain pun sama je. Tetapi untuk negara kita sendiri, sistem kita sendiri, apa yang doktor akan lakukan? Saya tak nak power tu sebab saya rasa susah sangat nak buat apa-apa sebenarnya. Tak boleh buat maksudnya? Susah sebab duit tak ada. Kita tak ada duit? I don't think so. I think ekonomi kita punya GDP kita punya kesihatannya dapat 4.5%. Tu tak rendah. Tak nak buat apa? Kalau tak ada duit, tak ada pertambahan. Memang ada pertambahan lah sikit. Kalau tak ada, benda tu tidak cukup, nak buat apa? Betul juga. Maknanya RM5 yang pakar tu kena tambah lagi lah. Jadi tapi kalau tambah jadi RM5 ke RM100 ke apa, duit tu balik kepada Kementerian Kewangan dia tak balik kepada kita Banyak orang kata naikkan. Ramai orang cakap kan naikkan lah. Kenapa nak naik RM1 tu pun dia masuk ke Kementerian Kewangan, bukan naikkan kita. Okey. You kena fikir tu. Faham. Susah juga. Bukan susah juga, memang susah. So satu, saya tak nak power tu. Banyak orang tanya kenapa. Boleh tak doktor jadi menteri lah, apa hal saya nak jadi menteri. Tak payah menteri doktor. Jadi tu PTD tadi, JPA yang kontrol semua. Banyak orang marah saya ni. Saya rasa macam ni lah. Kalau you ada power gunakan sebaiknya lah. Ke mereka tak tahu nak guna? Tak tahulah dia tahu kat guna ataupun dia nak abuse the power. Not sure. We can find out. You want to find out, please go ahead. Tapi at the end of the day, people struggle kat bawah tu. Kenapa why you close a blind eye or both eyes blind to actual real problem? I don't understand. Takkan diorang tak tahu kan isu-isu ni? Tak tahu. You kena tanya dia orang lah, saya bukan tahu. Takkanlah tak ada. Macam mana ni dia orang kalau masuk ward itu masuk first class. Ada tunggu kat ED? Tak ada. Saya rasa tak adalah ada. Kapet dibentangkan. Ya betul.
So dia tak rasa apa orang rasa. Susah juga ya. Hmm. Power nak bagi kat doktor pun, doktor kata Saya tak nak. Nak jadi menteri pun tak perlulah. Tapi Mau. Nanti orang marah. Itulah dia bercakap banyak tapi tak nak. tak nak ambil tanggungjawab. Dah Tak nak ambil ambil dah ya. tanggungjawab. Dah ambil dah tanggungjawab. You all tu duduk dekat dalam menulis bagi pihak. Dia macam ni. Kalau you menjadi, saya banyak duduk di dalam jawatankuasa penting-penting kan, surat-surat lantikan warna kuning dan sebagainya. Bila you surat lantikan warna kuning, you sign aku janji you tak boleh nak cerita. Betul? So adakah saya nak mengambil tu? Itu soalan besar juga. Saya tak tahu, ada banyak. Aduh. Tapi kalau saya kena kompromi dengan apa yang saya cakap. I said what I want. I don't know. Saya selalu doa lah, berilah saya petunjuk Allah. Kalau itu petunjuknya, kalau itu jalannya, that's fine. I'm okay. Aduh, terseksa lah saya dengar. Kita You dengar pun seksa kan? Yang apatah lagi yang berada di dalam itu circle itu sendiri yang mengalaminya. Sebab macam saya kata di awal lah, kita sebenarnya bergantung harap kepada inilah frontliner kita, para doktor, para jururawat yang nak membantu, tapi mereka sendiri ditekan-tekan oleh sistem mereka yang tak apa-apa punya sistem and then tak ada pembelaan dari sudut mujurlah ada doktor yang bercakap itu pun dah kena ugut pula. Biasalah. Oh my god. Okay. Mudah-mudahan ini satu saya gelarkan ataupun saya panggil ni permulaan untuk kita belajar sesuatu, ambil tahu sesuatu apa yang berlaku di dalam circle ataupun kita katakan Kementerian Kesihatan ataupun kita katakan sebagai apa yang kita boleh bantulah. Dari sudut media ini yang kita boleh tekankan doktor, kita boleh keluarkan isu ini, namun kita harapkan ini bukan satu pengakhiran, tidak ada selepas ini ugutan-ugutan lagi, kerana saya pasti apa yang doktor dan juga tim lakukan sebenarnya bukan untuk diri sendiri, untuk kebaikan sebenarnya, untuk menjadikan Kementerian Kesihatan ini lebih baik daripada yang sebelum ini, walaupun doktor kata tak pernah berubah, negara mana pun sama. Di penghujung ini apa yang boleh doktor katakan, simpulkan sikit? Saya nak cakaplah kepada masyarakat, kalau boleh jangan tekan sangatlah staf-staf kesihatan, ya. Yep. Cakap benda yang baik-baik saja dan tolong mereka. I think itulah very simple help that I need from everybody. Betul. Ya, itu saja. Saya tak minta banyak. Itu saja. Saya setuju, nak tambah sikit. Kalau adalah mak ayah kita yang masuk hospital, jagalah. Kan? Bukan tugas nurse tu purposely nak pergi tolong tukarkan pampers ataupun lampin. Tapi sebenarnya tanggungjawab kita lah. Kadang-kadang betul lah doktor. Saya teringatlah ada juga orang yang meletakkan semua tu di bahu nurse. Semua nak jawapan yang baik. Mak ayah cepat sihat tu masuk hospital. Masuk, besok dah boleh balik dengan sihat. Sedangkan dia sendiri tak datang tengok. Jauh sekali nak tidur, nak duduk dengan mak ayah tu, spend time di hospital sama-sama, tu pun kurang. Best tau hospital punya floor. Saya selalu tidur arwah mak dulu atas floor hospital. Ya ke best? Best. Saya tidur atas kerusi je doktor. Okey lah, saya suka bawah ya. Penat lah kan. Dapat tu lurus pinggang. Macam orang Jepun lah kan, tidur. Adalah beli toto tu. Okey lah. Itu kalau ujung, kalau tengah kan susah betul? Sikit. Betul. Anyway, kita kalau dapat ujung-ujung tu seronok lah. Kalau tengah, tu pengalaman lah kan. Sebenarnya pengalaman ni penting tau. Betul. Sebenarnya mengajar kita. Banyak orang ingat benda ni gini. It's actually menjadikan kita seorang manusia yang lebih memahami. Betul. Ya. Dari situ tahu dah berapa banyak mak ni kena cocok ubat, kena apa, mak makan itu, mak ayah kita ni. Tapi kalau kita 100% meletakkan tanggungjawab itu kepada staf KKM sendiri di hospital, dan juga tak menghormatilah sebenarnya kan. Tak menghormat. Herdik-herdiknya nurse. Wah, you bayar berapa ringgit je, tapi you macam-macam, itu perlulah. Dan kita harapkan doktor terus sihat, terus kuat untuk menjadi benteng kepada staf-staf KKM ini, dan insya-Allah MG juga akan terus menjadi benteng
ataupun kita kata jambatan, sekiranya anda mempunyai apa sahaja pandangan, soalan ke apa, boleh ajukanlah untuk kita DMG ini menjadi penghubung kepada permasalahan anda. Itu tugas kami lah dari sudut media. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rafidah Abdullah. Jumpa lagi Doktor. Jaga diri, jaga kesihatan. Saya harapkan ini bukan ending lah. Kita nak borak-borak lagi, mungkin ada lagi isu-isu lain yang kita kumpul. Kita kumpul soalan-soalan anda di ruangan komen, kita kumpul, kita panggil lagi Dr. Rafidah. Mungkin anda sebenarnya adalah staff-staff yang kita sebutkan tadi. Anda lah yang berperang dengan anda dibuli, anda apa lagi toksik dan sebagainya. Boleh tuliskan di ruangan komen, nanti kita kumpul, kita panggil lagi Dr. Rafidah untuk podcast MG. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.